Akan menjadi satu kerugian besar sekiranya komuniti perubatan dunia mengabaikan perubahan luar biasa yang berlaku kepada Muhammad Qasim. Kes beliau sepatutnya dianggap sebagai satu peluang unik untuk mengkaji bagaimana tubuh manusia boleh sembuh dan pulih secara semula jadi, terutamanya pada usia pertengahan. Jika para doktor menjalankan siasatan yang teliti terhadap keadaannya, mereka mungkin dapat menemui faktor-faktor yang belum pernah dikenal pasti sebelum ini, seperti hormon baru, enzim, atau fungsi imun yang telah diaktifkan dalam sistem tubuhnya. Dunia sains seharusnya mendekatinya dengan rasa ingin tahu dan kesediaan untuk belajar. Kisah Muhammad Qasim mungkin menjadi titik permulaan kepada satu revolusi baru dalam bidang perubatan berkaitan pertumbuhan rambut dan pembaharuan tubuh secara semula jadi.